Hello guys, welcome to Dunia Isfat. So everybody don't forget to like, subscribe, comment and share. And hello guys, welcome back to my channel Isfat, Dunia Isfat. So dah lama tak buat video. So video kali ni sebab hari ni kita orang nak buat iftar jama'i kononnya kan. Maksudnya kita orang nak buat berbuka puasa tu ramai-ramai lah. Dekat tempat kerja. So macam mungkin untuk aku ni adalah puasa tahun keempat. Ada yang dah tahun kelima, ada yang tahun kedua, ada yang baru. So pengalaman. Jadinya macam nak buat satu moment memori. Kita puasa ramai-ramai. Sebab dah lama tak buka puasa ramai-ramai kot. Sekarang tak macam dulu lah. So nak tengok apa yang aku buat, macam mana kita orang punya situasi berbuka puasa ramai-ramai, best ke tak. Tengok video ni sampai habis. Okay, jom kita pergi kerja dulu. Dah sampai kerja. Hari ni aku cuba buat popok je lah, buat tambah-tambah. Sebab dia orang dah bawa macam-macam dah. Hari ni aku masuk petang. Panas. It's so hot. Semua orang tengah lemah letih berpuasa, tak larat. Sebab tu dia sunyi je. Dia kalau larat lain. Kalau larat dia macam hello everybody. Siang bulan puasa, panas terik tengah-tengah hari. Buat kita jadi tak larat. Tapi tak apa, kita ada lagi beberapa jam untuk sampai ke waktu berbuka ni. Sebab tapi hari ni seorang dah tak ada. Tak syarahan. Padahal kita dah cakap dah kita nak bersama-sama. Hari ni bersama-sama. Boleh pula semalam dia cakap Kak Syed tak ada. Cek. Dia sekarang Kak Azhar kat dalam office. Dah jumpa kita. Dah siap cleaning, belum ambil gambar. Situasinya semua orang sedang tiada mood. Tengok baju dia. Agak nombor klinik ke? Dah kenapa set nombor klinik? Ya Allah. Dia kalau tak dia tak.
Sekarang dah pukul 6.05. Ada lagi dalam 1 jam lebih macam itulah untuk kita berbuka puasa. Kita kena tunggu orang-orang tertentu untuk datang. Okay. Sekarang kita pun dah ada kat situ. Harin excited, enjoy. Ni ada. Orang pertama sampai. Datang. Orang kedua datang. Masya Allah. Siapa orang pertama? Kak Ajah. Orang kedua Dayah. Aduh, tapi tak sempat masuk-masuk tadi. Kita nak ambil masuk-masuk. Tengoklah sini, malu-malu. Hari ni yang terkecuali Kak Nurul dengan Aisyah. Orang lain semua aku rakam. Kita tengah start apa? Kita tengah prepare. Sekarang ni orang yang paling dekat ni paling lama ni. Tak sampai-sampai ni. Kita tengah masak lagi dulu. Aduh, spaghetti bolognese. Tengok pula. Kat dapur mak-mak betul. Mak-mak busy kat dapur. Susahlah ada mak-mak ni. Susahlah mak-mak ni. Lama sangat mak-maknya. Wah. Habislah nampak. Dah lama tunggu. Saksikanlah muka-muka anda di dalam video saya. Yusuf, tayo. Kau ni tak ada orang bawa lupa. Dah, sebab saya dah terlalu manis, tak perlulah. Oh. Banyak dah benda-benda manis. Yang tu? Yang manis. Tapi bukan gula. Kita memang sejiwa ada ya. Amin. Selamat berbuka everybody. Selamat berbuka. Bismillah. Boleh tak tu Cha? Tak apa, tarik je. Mana cheese-nya? Okey, macam tak lepas. Syailah datang. Mengumumkan ketibaan. Bapa Adi bawa awal lagi besar. Jom, eating. Okey, sekian. Lepas ni kalau ada rezeki kita berbuka sama-sama lagi. Kata bye-bye. Bye-bye. Lambai semua, lambai. Sudah berbuka puasa. Iftar pun dah selesai. Terima kasih support video ni. Jangan lupa like, subscribe, komen banyak-banyak. Kalau korang ada cadangan, boleh bagi tahu kat aku. Kita jumpa untuk next video. Okay, bye-bye.